Ya. Boleh. Boleh. Insya-Allah. Tahniah. Sabar. Sekejap. Bu siapa? Minta maaf. Meh, papa hati muak. Daripada Kelantan dok. Mari tak ada mu. Duduk jaga ni. Aduh, ni nak pergi show. Di mana pusat jika ni? Sepenuh pembukaan baru. Kejamah Seri Sematang ni. Mana abahmu? Si. Cepat-cepat. Kita ni jauh ni jalan ni. Loh. Aku rasa macam ada benda uduh nak jadi kita. Rasa ada benda uduh. Kita rasa ada benda uduh nak jadi. Betul tak, Meh? Kereta ni penuh. Demo malah saya beri. Dia tahu dia nak jalan jauh. Mei tak ada ni. Hilang ni. Gimana tu kan budakmu? Dia duduk bodoh lah. Anak. Demo dah jaganya. Kita bawa kereta kita jaga palu. Bukan tugas kau. Yang nak jaga dia, muka budak demo. Kau yang nak jaga dia. Nak jaga hati dengan perasaan kau, betul tu jaga. Habis Yasin? Ya. Yasin senario? Ya. Tak jual roti canai lah ni? Betul tak? Buat agak pusing ni, Meh? Tak ada lagi? Tak ada salah dah? Tak ada salah dah? Tak ada. Tak ada dah? Tahu takut? Sekarang ni untuk pengetahuan Abel. Ya. Mel sekarang ni adalah bodyguard saya. Dah 2 minggu dia kerja dengan saya sebagai bodyguard. Kenapa ni? Aku tak faham lah. Tak apa, demo tak faham tak apa. Sebab kita duduk jeka. Ya, betul tu, jengka. Jengka? Ya, jengka. Korang jangan lupa datang ke kedai emas Seri Semantan, cawangan yang ketiga, cawangan jengka. Sebab apa? Sebab Dah aku ni nak kira orang tu. Itulah Anu lambat sangat sampai. Anu gerak saya berapa ni? Aku bukan lambat, aku lewat sikit je. Lewat. Jadi kalau dia lewat dia nak kira macam mana? jadilah. Jadilah.